Assalamualaikum Puan. Saya pelajar IPG, kampus Datuk Razali Ismail. Nak berbual sikit lah. Ada 2 soalan. Soalannya ringkas je. Berkenaan dengan budaya sekolah. Budaya sekolah ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi budaya sekolah. Jadi, soalan pertama, apakah faktor utama ataupun perkara yang membuatkan Puan rasa budaya sekolah ni baik? Bagi saya, pihak sekolah dan PIBG kena ada kerjasama yang baik lah. Kalau sekolah boleh memudahkan kami atau PIBG, kami dengan senang hati gembira hantar anak sekolah. Kita selesai untuk soalan pertama. Soalan kedua, adakah kepelbagaian budaya kat sekolah ni boleh membantu perkembangan anak Puan? Ya, sangat membantu. Anak saya boleh belajar, boleh berkawan dengan semua orang, tiga bangsa atau bahasa. Baik, terima kasih Puan. Untuk makluman, kami menemui Puan ni untuk tugasan bagi kursus sosiologi dan pendidikan. Jadi saya nak minta izin lah supaya rakaman ni kami sertakan dalam lampiran tugasan kami. Boleh.